Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca muqaddimah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada muqaddimah dulu. Pendahuluan. Walaupun Rasulullah SAW sudah wafat, diikuti selepasnya kewafatan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Islam terus berkembang serta cahayanya makin bersinar dengan lebih terang dan jelas. Gejala murtad yang dibantu oleh kuasa besar gagal menumbangkan negara Islam yang sangat kuat asasnya. Walaupun Nabi wafat, Nabi dah mati, Abu Bakar pula mati, Abu Bakar pula. Berlaku peristiwa murtad, kabilah-kabilah Arab murtad. Puak murtad ni menyerang Islam, dibantu oleh dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Di masa itu dua kuasa besar dunia. Madinah ni kecil je, kecil pada bandar Kuala Terengganu. Kecil je. Madinah tak jatuh, orang murtad kalah. Dua kuasa besar dunia kalah berperang. Mereka tidak berjaya menghapuskan cahaya Islam dan memadamkannya, sehingga pengaruh Islam berhasil menembusi semenanjung Arab dan wilayah-wilayah milik dua kuasa besar dunia, iaitu Rom dan Parsi. Hal ini menandakan Islam semamangnya cahaya Allah SWT yang tidak boleh dipadamkan. Islam adalah cahaya ajaran Allah Ta'ala. Sebagaimana manusia tak boleh nak padam cahaya matahari, tak boleh nak mampu cahaya bulan. Itu kejadian Allah Ta'ala secara langsung. Begitulah mereka tak boleh padamkan cahaya Islam ni. Tak boleh bunuh Islam ni. Tak hari ni pun. Walaupun Nabi mati, Abu Bakar mati, Islam tak mati. Cahaya Islam terpegang. Kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, kepung. Jatuh kuasa besar dunia. Hari ini kita tengok komunis yang membunuh orang Islam di Asia Tengah. Komunis mampu hancur Soviet Union. Orang Islam bangkit semula. Di Spanyol, orang Islam dibunuh. Kubur Nelson kubur orang Islam dibongkar. Bunuh orang Islam. Ada pula orang Islam ini di Spanyol. Ini cahaya Islam. Walaupun tanah air orang Islam dijajah, dipecah oleh kuasa-kuasa besar dunia, bagi sama-sama dia, British, Belanda, Perancis, Jerman, macam-macam, Rusia, China, dia takluk, dia tak boleh padamkan cahaya Islam. Ini kehebatan Islam. Zaman Khalifah kedua, iaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, lebih mencabar. Bukan sahaja Islam berdepan dengan musuh yang lebih besar dari semua penjuru dan seluruh pelosok dunia, bahkan tanah airnya lebih luas dan penduduknya ramai berlipat kali ganda dan lebih majmuk. Muncul masalah baru dalam kehidupan manusia yang tidak berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar, negeri Islam jadi luas. Bila Parsi jatuh, Rom jatuh, wilayah-wilayah Parsi dan Rom diperintah oleh Islam. Menjadikan masuk Islam berbagai bangsa dan asal banyak macam agama masuk Islam. Orang Parsi, orang Rom, orang Qibti, orang Mesir, orang Barbak Utara Afrika, orang Asia Tengah masuk Islam. Ada agama Kristian, ada agama Yahudi, ada agama Majusi, ada agama Hindu, agama Buddha, masuk Islam. Jadi begitu. Namun begitu, mari masalah-masalah baru. Masalah yang tak ada zaman Nabi, zaman Abu Bakar, ada zaman Sayyidina Umar. Antara masalah tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Nak buat macam mana? Ada cara dia. Ada cara dia.
ada dasar umum dalam Quran dan hadis, boleh tentukan hukum melalui sumber-sumber hukum Islam. Boleh. Contohnya dadah tak ada zaman Nabi, candu tak ada zaman Nabi, yang adanya arak. Arak diharamkan kerana mabuk, maka candu dan dadah mabuk juga, seri dengan arak juga, maka diharamkan. Jadi asas hukum itu ada banyak. Benda yang mendatangkan mudarat diharamkan, yang ada manfaat dihalalkan. Mari benda-benda baru, sudah ada hukum dalam Islam, boleh. Namun begitu, Islam yang datang daripada Allah pencipta alam, yang berkuasa memerintah, terbukti paling adil dan sesuai bagi manusia seluruhnya. Bukan sahaja diterima oleh penganut Islam secara iman dan ta'abbud, bahkan orang bukan Islam juga menerima secara redha tanpa paksaan. Sehingga kan mereka mengakui pemerintahan Islam lebih baik dan lebih adil daripada kerajaan yang dipimpin oleh penganut seagama dan sebangsa dengan mereka. Bila orang Islam merintah dengan adil, lebih baik daripada kerajaan bangsa mereka sendiri. Adil orang Islam. Bila Islam masuk di Parsi, Islam merintah Parsi, Raja Parsi zalim. Masuk wilayah Rom di Syam, Raja Rom zalim. Zaman dulu zaman feodal, contohnya zaman feodal ni, petani-petani tak boleh milik tanah, buat kerja tanah orang je. Buat kerja tanah orang. Kerja-kerja hasil bagi dengan tuan tanah. Tuan tanah tak nak milik. Bila Islam mari, ada orang masuk Islam, ada orang tak masuk Islam. Dia beri milik kepada orang Islam dan beri milik pada orang bukan Islam. Orang Islam bayar zakat, zakat pertanian, zakat tanaman. Orang bukan Islam bayar kharaj. Kharaj ialah cukai pertanian, cukai tanaman. Orang Islam bayar zakat perniagaan. Bukan Islam bayar cukai perniagaan, usyur. Boleh milik. Ini perubahan. Bercara di mahkamah sama saja. Kalau salah kena hukum. Tak kira pakak ke apa, kalau salah kena hukum. Nabi kata kalau anak aku Fatimah binti Muhammad curi kena kerak tangan. Nabi kata. Tak ada orang di luar undang-undang bebas. Kalau buat salah boleh bebas, tak ada. Ni orang kafir tengok, menyebabkan orang kafir tertarik dengan Islam. Keterbukaan Islam kepada seluruh manusia, mengundang kedatangan penganutnya yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan budaya. Malah mereka juga berasal daripada pelbagai agama dan terkesan dengan pelbagai tamadun. Islam juga menerima kedatangan bukan Islam yang memohon perlindungan daripada kerajaan yang zalim. Ilmu orang kafir dapat pada orang Islam. Ilmu dunia, ilmu sains, teknologi dalam segala bidang dapat pada orang Islam. Orang Islam tambah baikkan lagi. Berasas beriman pada Allah. Iqra' bismi rabbik. Kemudian berlaku pula bila orang bukan Islam kena zalim di negeri dia, lari ke negeri orang Islam. Orang Islam beri perlindungan. Bahkan ramai dalam kalangan bukan Islam yang diterima menjadi rakyat atau pergi ke negeri yang menerima kedatangan mereka lalu membawa berita Islam. Hal ini selaras dengan pelaksanaan firman Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalik bi annahum qaumun la ya'lamun. Surah At-Taubah ayat 6. Dan jika seseorang daripada kaum musyrikin yang bukan Islam meminta perlindungan kepadamu untuk memahami Islam, maka berikanlah perlindungan kepadanya sehingga ia dapat mendengar keterangan-keterangan Allah
tentang hakikat Islam itu. Kemudian hantarlah dia ke mana-mana tempat yang ia boleh aman. Perintah yang tersebut adalah kerana mereka itu kaum yang tidak mengetahui hakikat Islam. Bila ada orang bukan Islam, dia zalimi di negeri dia, dia lari ke negeri kita. Terima, Tuhan kata. Tunjuk pada dia ajaran Islam. Tunjuk pada dia ajaran Islam. Jangan paksa dia masuk Islam. Dia masuk Islam, jadi sebahagian daripada kita. Kalau dia tak masuk Islam, jangan hantar balik. Hantar balik ke negeri dia, nanti kena bunuh, kena saksa. Tak boleh. Kena hantar ke negeri lain yang aman untuk dia. Ini Quran. Hukum Quran ini dipakai oleh undang-undang antarabangsa hari ini. Mengikut undang-undang antarabangsa hari ini, bila ada pelarian dizalimi di negeri dia, mari negeri kita, sama ada kita suruh duduk ataupun kita atur. Bukan atur ke negeri dia balik, kena hukum balik. Atur ke negara ketiga yang selamat, jangan atur balik, tak boleh. Ini hukum Quran. Jadi undang-undang antarabangsa pakai hukum Quran ni. Ini kita kena tahu. Kedatangan Islam bukan sahaja mengajak manusia kepada Islam tanpa paksaan, kerana berduyun-duyun manusia pelbagai bangsa masuk Islam, sehingga bertukar budaya hidup mereka, berpandukan agama Islam yang dianutinya. Pada masa yang sama, kedatangan Islam juga menyebabkan berlakunya pengislaman ilmu yang berfaedah dari seluruh pelosok dunia, sehingga lahirnya hadarah Islamiyah, tamadun Islam, bukannya Islam hadari. Bila orang bukan Islam datang, sebahagian mereka adalah ahli-ahli ilmu. Dia ambil ilmu dia, ilmu perubatan, ilmu pertanian, ilmu bintang, angkasa lepas, macam-macam ilmu. Orang Islam ambil ilmu ni dan dimajukan ilmu itu oleh orang Islam. Sebahagian mereka masuk Islam, yang tak masuk Islam dibenarkan, menyebabkan orang Islam menjadi bangsa yang kuat. Maka lahirlah hadarah Islamiyah, tamadun Islam. Orang Islam dulu buat hospital, orang Islam dulu buat bank, orang Islam dulu buat hotel, orang Islam dulu buat macam-macam, buat hotel. Orang Islam dulu. Orang Islam dulu buat jalan raya, orang Islam dulu buat pos. Orang Islam dulu. Ini semua orang Islam. Yang memulakan tamadun ialah yang ada pada hari ini orang Islam. Dan orang bukan Islam belajar daripada orang Islam. Dia baca kitab-kitab orang Islam, balik negeri dia, dia reka macam-macam pula. Cumanya tak ada agama melindungi dia. Bila tak ada agama, jadi mengaruh. Orang Islam ambil dadu, ambil candu, campur dengan obat. Diizinkan oleh syarak. Bila berubah jadi obat, diizin. Syarak izinkan jadi obat. Dengan kadar yang cukup. Boleh ke orang putih, jadi makanan dadah kalau dengan candu. Habis melarat ke kita. Jadi punah. Ini tamadun barat. Ilmu senjata, orang Islam buat senjata. Ambil ilmu Cina, ilmu letupan. Ada meriam, ada senjata, orang Islam jadi kuasa besar. Kemudian bila orang Islam lemah, dia ambil ilmu orang Islam, dia buat senjata nuklear, bunuh ke budak-budak, dia ke apa-apa. Habis. Kita orang Islam kalau berperang, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh perempuan, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh musnahkan bangunan-bangunan awam, tak boleh. Ada hukum Islam tu, tak boleh. Kalau kita langgar ni, peraturan ni, kena bayar ganti rugi. Ada hukum Islam. Kalau tidak, kita berdosa. Hari ni, kalau perang bunuh orang salah pun, awak tak tahu je. Mahkamah antarabangsa, hukum Israel hari ni. Kerana salah mengikut undang-undang antarabangsa, awak tak tahu je. Awak tak tahu je. Tak ada apa dia nak bertindak. Kita orang Islam, bila Nabi bertindak terhadap Khalid bin Walid, salah bunuh, salah rosak barang orang dalam peperangan, Nabi Abdullah Sidina Ali gati barang itu. Kerana kita Islam, kalau kita tak gati, berdosa kita walaupun terhadap orang kafir. Ini menyebabkan orang kafir tertarik dengan Islam. Ini kita kena sedar. Hal ini disebabkan oleh keunggulan Islam, ketahanan dan kesumulannya sebagai agama yang datang daripada Allah SWT, mengatasi segala tamadun
Islam tidak perlu menumpang tamadun lain, tetapi mengislahkan tamadun bukan Islam, di samping tamadun baru bersama Islam. Islam telah berjaya memajukan ilmu, membaharukan ilmu. Segala kemajuan yang dicapai oleh semua kuasa besar dalam aspek kebendaan sahaja tetaplah dinamakan sebagai jahiliah, sehingga ia dicapai tanpa panduan iman. Apabila ia dicapai tanpa panduan iman dan akhlak, sebenarnya tamadun atau hadarah tersebut berakhir dengan kemusnahan, walaupun baki-baki bangunannya masih wujud terseram menjadi kesan bersejarah di Mesir, Iraq, Rom, Parsi, China dan India. Hal ini demikian kerana semua tamadun itu dibina di atas timbunan mayat rakyat yang dizalimi oleh kerakusan kerajaan-kerajaan yang zalim. Kita melihat adanya kemajuan kerajaan-kerajaan lain pada Islam. Di Mesir, Fir'aun meninggalkan piramid. Piramid ni ialah kubur seorang Fir'aun yang bima dengan batu jongkong besar pada lori, tiap-tiap satu tu. Ini hebat. Tamadun Fir'aun. Bangunan-bangunan dia, tembok besar Cina. Ribu-ribu kilometer. Taman bergantung di Babylon, di Iraq. Menakjubkan. Di India, bangunannya hebat. Kaum Ad, kaum Samud. Kaum Samud tebuk bukit, jadi rumah. Pahat. Tak payah susun batu-batu, pahat bukit. Kehebatan dia. Tinggal sampai hari ini. Semua tamadun itu tamadun jahiliah. Tak beriman pada Allah Ta'ala. Berlaku dengan kezaliman. Memaksa rakyat bekerja. Memaksa rakyat jadi hamba abdi. Memaksa rakyat. Kemajuan dicapai dengan di atas timbunan rakyat yang dizalimi. Lain dengan Islam. Islam tak memaksa orang berakhlak yang mulia. Tamadun Islam ni tamadun yang berakhlak dan beriman. Semua tamadun lain itu tamadun yang memperhambakan rakyat, yang menipu rakyat. Sampai hari ini tamadun jahiliah. Walaupun maju jahiliah. Maju yang tak ada arti, maju yang berdosa, bukan dapat pahala. Kita Islam ni semua kemudahan-kemudahan ni adalah fardu kifayah. Kemudahan dunia fardu kifayah. Di samping perkara agama fardu ain. Kemudahan dunia ni fardu kifayah. Bila kita buat dapat pahala apa saja, menyediakan makanan, pakaian dan kenderaan dan sebagainya, ini fardu kifayah. Boleh pahala kalau berkait dengan agama. Hak lain tak ada kait dengan agama. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an menyambung tugas khalifah untuk memerintah negara, membawa mesej khilafah bagi menegakkan agama Islam dan mentadbir urusan dunia dengannya melalui kepimpinan beriman, berilmu dan berakhlak. Beliau yang terus berpegang teguh dengan istiqamah berprinsip dan nas yang sabit, yang tetap, iaitu ketetapan Allah SWT dan Rasulnya yang tidak berubah. Sayyidina Umar tegah dengan nas. Kalau Quran kata halal-halal, haram-haram, wajib-wajib, sunat-sunat, yang sudah ada nas tetap, tak diubah sekali-kali. Semayang 5 waktu, puasa Ramadan, haji ke Mekah tak boleh ubah dah. Mekah tak boleh ubah hak lain. Ini benda yang tetap. Hukum hudud, hukum qisas. Hukum hudud yang ada dalam Quran, hukum qisas berkait dengan jenayah membunuh, sudah ada dalam Quran. Ini tak diubah sekali-kali, tak boleh ubah. Ini hukum yang Tuhan tetap, tak berganjak. Sayyidina Umar tak berganjak. Adapun hukum yang tak jelas, tak nyata, ini berijtihad. Selain itu, Khalifah Umar radhiyallahu juga memahami nas yang umum serta nas yang berkaitan dengan sebab yang khusus, di samping perkara baharu yang tiada nas. Hal tersebut menjadikan pentadbiran Islam pada zamannya melahirkan ijtihad baru dalam siasat syariah yang mampu menangani semua masalah, termasuk masalah baru yang tiada sebelumnya.
Zaman Nabi sebagai contoh, ada rampasan perang. Rampasan perang ni sikit je, kambing, biri, unta. Bila perang kita rapah, bagi 5. 1/5 Rasulullah ambil untuk orang ramah. 4/5 untuk pada tentera. Masa tu gaji duit gaji tak ada lagi, itulah gajinya. Masa tu. Jadi ghanimah dibagi 5. Dalam Quran disebut. Faid bagi 5. Pada zaman Sayyidina Umar, wilayah-wilayah banyak dikuasai. Harta melimpah ruah. Sudah berbilion, bukan milion lagi. Banyak. Nak beri ke tentera belaka, rakyat mampu lah. Tak boleh. Sayyidina Umar beristihad. Tentera ada gaji dia. Jabatan-jabatan ada gaji dia. Rakyat ada peruntukan dia. Ini Sayyidina Umar. Beristihad. Mengikut kebijaksanaan. Hukum syarak juga. Balik pada hukum syarak. Orang Islam kena zakat, orang bukan Islam kena cukai. Diubah mengikut siasah syariah. Pentadbiran hukum syarak. Zaman Sayyidina Umar banyak perkara baru. Betapa kebenaran ijtihad Khalifah Umar radhiyallahu an sungguh terbukti sehingga ia menjadi sumber kajian dalam ilmu politik dan pentadbiran Islam yang diciplak oleh pemerintahan moden pada zaman kini. Demokrasi moden yang diamalkan oleh Barat dan sistem pentadbirannya juga sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh fiqh politik dan pentadbiran Islam. Jadi banyak cara orang putih ambil ni tiru orang Islam. Cuma dia tak ada dosa pahala. Kita ada dosa pahala. Contohnya undang-undang rasuah. Kita rasuah tu haram, mengikut agama haram, mengikut undang-undang haram. Dia ada ruh undang-undang Islam ni. Kalau orang tu rasuah, dia kena hukum, mengikut hukum dunia. Kalau kena hukum dunia, tak kena hukum dari akhirat. Kalau lepas hukum dunia, akhirat tak lepas. Akhirat ada lagi. Dia terlepas, dia pada tipu, terlepas. Akhirat kena hukum lah. Itu yang berlaku tu. Bila rasuah ada kena hukum, fikir lebih bagi umrah. Bagi umrah, bro. Tak apalah dia ingat dengan umrah tu boleh selesai masalah. Tak, dalam Islam tidak. Kalau tak kena hukum dunia, kena hukum di akhirat. Ini dia beza hukum Islam dengan hukum Barat. Kita kena sedar. Orang Barat dia ambil orang Islam, tapi agama tak ada. Begitulah kesalahan-kesalahan yang lain. Cuma kelemahannya adalah kerana Barat memisahkan sistem pentadbiran daripada asal agama. Selaras dengan ideologi sekularisme yang dianuti dan mempengaruhi kehidupan mereka, sebaliknya kelemahan umat Islam pula berlaku setelah mereka meninggalkan ajaran Islam dalam pemerintahan negara. Kita orang Islam di masa mutakhir jadi kuasa besar dunia, kaya, melampau ruah kesenangan, menyebabkan raja-raja, khalifah-khalifah jadi leka. Rakyat apa leka? Lala daripada hukum Islam, menyebabkan kita lemah. Berlakulah masa suruh umat Islam dijajah. Ini zaman yang kita hadapi. Dijajah. Tetapi ajaran Islam masih dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ajaran Islam tetap ada. Dalam Quran, dalam hadis, dikarang oleh ulama. Mudah-mudahan pendedahan yang ringkas ini menjadi penyumbang kepada generasi kita melalui kajian akademik yang lebih mendalam dan terperinci. Lebih penting, kajian tersebut dilakukan melalui sumber ilmu warisatan Islam yang berselera dan melimpah ruh yang terkandung dalam kitab-kitab muktabar, tafsir, hadis, fiqh dan sejarah Islam. Wallahu a'lam.